Hello, balik lagi bersama saya Bes dari Jom Sembang Info. Hari ini kita akan bincang tentang satu virus yang pernah menggemparkan seluruh dunia dan dianggap antara virus paling berbahaya dalam sejarah moden, iaitu virus Ebola. Bila dengar sahaja nama Ebola, ramai terus rasa takut sebab virus ini terkenal dengan kadar kematian yang sangat tinggi village dan kesannya yang mengerikan terhadap tubuh manusia. Tapi sebenarnya ramai juga yang masih belum tahu bagaimana virus ini bermula, bagaimana ia merebak dan sama ada manusia masih berisiko dijangkiti pada zaman sekarang. Jadi dalam video kali ini kita akan kupas semuanya dengan lebih jelas dan mudah faham. Virus Ebola mula dikenal pasti pada tahun 1976 di beberapa kawasan di Afrika Tengah. Nama Ebola diambil daripada nama sebuah sungai yang terletak berhampiran kawasan wabak pertama dilaporkan. Virus ini dipercayai berasal daripada haiwan liar seperti kelawar buah yang menjadi pembawa semula jadi virus tersebut. Dari situ, virus boleh merebak kepada manusia melalui sentuhan dengan darah, organ atau cecair badan haiwan yang dijangkiti. Apa yang membuatkan Ebola sangat berbahaya ialah cara virus ini menyerang tubuh manusia. Pada peringkat awal, simptomnya kelihatan seperti demam biasa. Pesakit akan mengalami demam panas, sakit kepala, sakit otot, lemah badan dan keletihan melampau. Tetapi selepas beberapa hari, keadaan boleh menjadi semakin serius apabila pesakit mula mengalami muntah, cirit-birit, sakit perut dan dalam sesetengah kes berlaku pendarahan dalaman serta luaran. Isu inilah yang membuatkan Ebola sangat digeruni kerana virus ini boleh merosakkan organ dalaman dengan cepat jika tidak dirawat segera. Ramai orang fikir Ebola boleh merebak melalui udara seperti COVID-19, tetapi sebenarnya tidak. Virus Ebola biasanya merebak melalui sentuhan langsung dengan darah atau cecair badan individu yang dijangkiti. Ini termasuk air liur, peluh, muntah atau permukaan yang tercemar dengan virus tersebut. Sebab itu, petugas kesihatan yang merawat pesakit Ebola perlu memakai pakaian perlindungan lengkap untuk mengelakkan jangkitan. Salah satu wabak Ebola paling besar berlaku antara tahun 2014 hingga 2016 di Afrika Barat. Wabak itu menyebabkan ribuan kematian dan mencetuskan ketakutan di seluruh dunia. Banyak negara mula mengetatkan pemeriksaan di lapangan terbang dan meningkatkan kawalan kesihatan bagi mengelakkan penularan virus tersebut ke negara lain. Ketika itu, ramai orang bimbang Ebola akan menjadi pandemik global. Namun, hasil kerjasama Organisasi Kesihatan Dunia dan tindakan pantas petugas perubatan, wabak itu akhirnya berjaya dikawal. Walaupun Ebola sangat berbahaya, masih ada pesakit yang berjaya selamat. Dengan rawatan awal, penjagaan rapi, pemberian air dan nutrisi yang cukup, peluang untuk hidup menjadi lebih tinggi. Kini, dunia perubatan juga semakin maju dengan penghasilan vaksin dan ubat tertentu yang membantu mengurangkan risiko kematian akibat Ebola. Namun begitu, pakar kesihatan masih memantau Ebola kerana virus ini belum hilang sepenuhnya. Sesekali masih ada kes baru dilaporkan di beberapa kawasan Afrika. Sebab itu, kesedaran masyarakat tentang kebersihan, penjagaan kesihatan dan tindakan pantas ketika berlaku wabak sangat penting untuk mengelakkan penyebaran virus. Apa yang kita boleh belajar daripada Ebola ialah dunia sentiasa berdepan ancaman penyakit baharu. Walaupun menakutkan, ilmu pengetahuan dan kesedaran boleh membantu kita melindungi diri serta orang sekeliling. Jangan mudah percaya berita palsu di internet dan sentiasa rujuk maklumat daripada sumber kesihatan yang sahih. Jadi itu sahaja perkongsian kita hari ini tentang virus Ebola, virus yang pernah menggegarkan dunia dengan ancaman mautnya. Kalau korang suka video info macam ini, jangan lupa follow, like dan share Jom Sembang Info supaya lebih ramai dapat ilmu dan info menarik setiap hari. Saya Bes, jumpa lagi dalam video seterusnya. Stay safe dan terima kasih kerana menonton.